Bagaimana nak upgrade rank? Upgrade rank ni jika anda dah pun daftar Tone Wow, dah pun guna SIM cardnya, sama ada SIM card Lite ataupun Pro, tiba-tiba anda nak upgrade rank anda kepada Beast pula. Ini kita panggil upgrade rank. Biasalah upgrade rank Beast ni barulah peratus bayaran komisen tu lebih besar. Cepat sikit income kita naik, betul? Jadi ini kita panggil upgrade rank. Syaratnya mestilah kita ni dah pun daftar Tone Wow, sama ada SIM card Lite ataupun Pro. Cara nak upgrade rank ni sangat mudah. Login aplikasi Tone Wow 2.0, klik bahagian bisnes, klik dekat rank upgrade, masukkan ID anda dan klik verify. Kalau anda Lite nak upgrade kepada Beast, yuran dia RM100. Tapi kalau anda Pro nak upgrade ke Beast, yuran dia RM50. Untuk buat pembayaran, pilih payment sama ada melalui internet banking ataupun lain-lain. Lepas tu anda boleh klik Pay Now. Rank anda akan berubah kepada Beast pada esok harinya selepas 24 jam. Ini ada tips. Ajak ramai-ramai pelanggan anda upgrade rank. Sebab kalau ada pelanggan anda yang Lite upgrade kepada Beast, anda akan dapat bonus sebanyak RM30. Duit tu anda boleh semak dekat bahagian commission. Tekan je dekat view detail tu. Dekat bahagian Lite to Beast upgrade, anda boleh klik dekat income, dia akan keluar detail nama semua. Semoga membantu.